baik maksimum 4 tahun, kena tiap-tiap kali nak gerak semua tu kita masukkan minyak. Macam kita ajar selalu lah, macam kita jadikan dia sebagai kita punya kebiasaan lah tu. Activity, exercise. Bila nak gerak je, then we start one step below D, then kita gerak. Then waktu kita nak pakai 3, turun bukit. 2, membreak, turun bukit. Dan L tak perlu pakai. Hujan lebat, kita bergerak, ada lumpur, ada pasir, ada rumput, baru kita pakai L. L tu seolah-olah gear 1. Bila kita letakkan dekat L tu atau gear 1, kita punya enjin dia akan naik sendiri. Dia akan naik sehingga 1.5 atau 1. Dia sendiri naik automatically. Jadi kita tak payah tekan, dia akan gerak sendiri saja pergi. Kalau gear auto tu ada 1, 2, L tu dah low dah. L tu low, maknanya gear 1. Tapi dia ada 1, 2 L lagi. Ada. L tu adalah low, bawah lagi 1. Itu dah memang dalam gear position. Okey, Datuk tadi cerita pasal